Biasanya mereka yang datang ke Putrajaya sama ada urusan rasmi ataupun korang saja datanglah nak tengok bangunan-bangunan kerajaan kat sini. Lepas tu kau tak tahu nak makan kat mana. Abang itu jumpa satu kedai yang orang Putrajaya pun belum tentu tahu tau. Selamat datang ke Sarapan Putra. Kami beroperasi daripada pukul 7.30 pagi dan kami berikan makanan pagi. Antara menariknya nasi lemak, beef curry, soto, laksa, berbagai-bagai hidangan kuih-muih. Makanan tengah hari yang kami sediakan ada 30 jenis makanan nasi campur, yang bakar-bakar. Juga diberikan makanan ala carte dan juga goreng-goreng. Nasi ayam sambal kicap, sambal yang pedas. Kami buat dengan sambal kicap dengan cili padi. Kami ada daging kunyit, ayam penyet, pecel lele, ayam gepuk dan juga kami ada ayam kunyit. Bagi apa itu kan, makanan kat sini kan harga dia amat reasonable sekali. Nasi goreng ayam kunyit yang portion macam ni hanya RM9.90. Pecel lele dia pun sama juga, RM9.90. Tengok tu dia punya ikan saiz macam mana. Oh, dia ni pokok tak terlampau kering. Dia punya sambal kicapnya best. Kan jarang dah dapat sambal kicap macam ni tau. Nasi dia sendiri pun dah sedap. Sini pun antara popular dia punya masakan goreng kunyit. Paling best dia siap bagi kari lagi. Dan juga sambal. Kari dia rasa very light je, tapi bila campur dengan dia punya sambal ni ada masin-masin sikit, berapa pedas tu, barulah kombinasi yang kena tau. Yang ni pun lembut. Dia rasa dia punya kunyit tu meresap sampai ke isi. Sini kan daripada tadi Abang Itu dok tengok orang dok order ayam gepuk ataupun ayam penyet. Abang Itu lagi suka ayam gepuk punya sambal. Dia punya pedas tu kan datang kemudian. Itu yang buat layan tu. Overall Abang Itu puas hati sangat makan kat sini sebab dia punya pilihan makanan begitu banyak. Ini bangunan MOF. Lepas tu pula ini bangunan Perkeso. Kedai dia kat bangunan A, suasana PJH, Precinct 2, Putrajaya.